Nenek asal dipilah, sebelah Mambau Rantau. Tapi tak ada dengar lagi tu sebab duduk di Selangor. Saya sangat yakin tadi kita ada ngocah betul lah. Ngocah. Yang tu lah. Kan? Satu perkara dia bukan sahaja petang tadi, tetapi sebelum daripada ini lagi. Bermula pada ketika itu kedua-dua ketua pemuda PAS dan juga ketua pemuda UMNO disatukan dalam satu wawancara Malaysia Gazette. Pada ketika itu sudah ada bibit-bibit pertemuan yang sangat hebat. Kemudian alhamdulillah baru-baru ini, saya kira hari Jumaat baru ini, berlangsungnya pertemuan mesyuarat kali pertama disusuli dengan program pada petang tadi. Ini adalah tanda kemenangan yang sangat besar yang akan menjelma di Negeri Sembilan ini insya-Allah. Dan saya mohon kepada semua yang ada pada malam ini, baik sama ada daripada pemuda Barisan Nasional ataupun pemuda Perikatan Nasional, yang semua kita membawa gelombang biru pada malam ini, sila war-warkan gambar ini, sila war-warkan aktiviti kita pada hari ini, sila war-warkan gambar petang tadi dalam pertandingan ataupun permainan ataupun apa nama sahaja sekalipun. Kerana gambar tersebut, kerana video tersebut akan memberikan kegusaran yang besar kepada Pakatan Harapan, khususnya DAP. Kalau sebelum ini mungkin orang biasa sebut PAS saja, sebut DAP. Tapi saya sangat yakin di antara yang sentiasa bersifat tegas selain daripada ketua pemuda PAS, saya lihat, saya ikuti ketua pemuda pergerakan UMNO juga sangat tegas dengan DAP sehingga ke saat ini. Maka saya sangat yakin pertemuan kita pada malam ini bukan pertemuan yang biasa. Penyatuan ummah yang diberikan pada malam ini, kita pemudanya adalah penggerak utamanya. Mudah-mudahan ianya akan berkekalan, kerana kita bukan bicara berkaitan dengan politik semata-mata, tetapi perkara yang lebih besar adalah apa yang kita bawakan kepada rakyat, solusi apa yang kita berikan kepada rakyat. Tadi Ketua Penerangan telah membentangkan perkara-perkara penipuan yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Maka rakyat ternanti-nanti, apakah solusi yang diberikan oleh Barisan Nasional, apakah solusi yang diberikan oleh Perikatan Nasional. Maka kita punya manifesto kedua-dua ini telah memberikan solusi yang sangat baik dan terbaik untuk rakyat Negeri Sembilan ini. Dan inilah yang kita kena berikan, inilah yang kita kena ceritakan, inilah yang kita kena sampaikan kepada setiap rakyat Negeri Sembilan, agar satu hari bulan nanti insya-Allah mereka akan keluar mengundi, dan di dalam hati mereka, di mata mereka, setiap pandangan mereka, di mana Barisan Nasional bertanding, mereka hanya nampak logo Barisan Nasional. Di mana kawasan, di mana DUN Perikatan Nasional bertanding, dalam hati mereka, dalam pandangan mata mereka, walaupun mereka penyokong Pakatan Harapan, tapi mudah-mudahan setiap perjalanan mereka tidak nampak bendera lain selain daripada bendera Perikatan Nasional, dan memberikan undi kepada Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh. Maka saya tutup tuan-tuan rahmati Allah SWT, kerana saya yakin tuan-tuan nak lebih mendengar ketua-ketua pemuda kita dengan ayat yang kita pegang secara bersama. Kerana penyatuan ummah ini bukanlah kehendak kita semata-mata. Penyatuan ummah yang kita laksanakan ini bukan semata-mata kehendak kita, tetapi dia adalah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita bersama bagi orang Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kita secara bersama-sama, janganlah kita berpecah belah. Kerana apabila kita berpecah belah, maka rakyat akan mendapat sengsaranya. Maka kita doakan mudah-mudahan keikhlasan kedua-dua kepimpinan ini akan berterusan. Bukan sahaja pada satu hari bulan malam nanti kita diisytiharkan sebagai pemenang, sebagai kerajaan memerintah di kerajaan Negeri Sembilan ini, tetapi insya-Allah mudah-mudahan gelombang biru ini akan berterusan dalam PRN Melaka, akan berterusan bukan sahaja di seberang Melaka,
tetapi akan sampai ke Putrajaya nanti, insya-Allah biiznillah. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Cuma sebelum tu saya bersama kita melaungkan. Kami ni kalau lepas dah biasa takbir dah. Cuma saya akan sebut perikatan, tuan-tuan sebut nasional, boleh? Saya sebut barisan, tuan-tuan sebut nasional, sebab nak sambutnya sama dulu. Mudah sikit. Boleh insya-Allah, untuk kita mengambil semangat bersama. Dan kita doakan mudah-mudahan satu hari bulan nanti semua akan keluar mengundi, khususnya kita yang di kawasan-kawasan kita dan khususnya kawasan yang kita berada ini. Dan bukan sahaja orang Melayu, tetapi kita ada rakan-rakan yang non-Muslim yang turut bersama-sama dalam perjuangan ini, yang mana mereka juga seandainya kita menang, mereka juga akan diberikan hak yang terbaik kepada mereka, insya-Allah biiznillah. Barisan, saya memang nak mulakan barisan dulu sebab sini kawasan barisan nasional. Sekali lagi kata, barisan, 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 perikatan, 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 takbir, takbir, takbir. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hanif Jamaluddin atas ucapan yang cukup bersemangat sebentar tadi. Baik, seterusnya, ya, kita minta kepada semua hadirin fokus kepada ucapan ini. Ini adalah ucapan daripada calon kita, calon N32 Lingi. Kita nak N32 Lingi dimenangi oleh calon kita. Boleh ataupun tak boleh? Boleh ke tidak? Jadi dengan itu saya menjemput Dato' Haji Muhammad Faizal bin Haji Ramli, calon Barisan Nasional, untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dah makan ke belum ni? Itulah slow bunyi dah. Lepas ni makan. Terima kasih kepada saudara Pengerusi Majlis, Li Adinda saya Yang Berhormat Datuk Dr. Akmal bin Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Terima kasih kerana sudi hadir turun ke Lingi ini untuk membantu saya. Memang menjadi permintaan yang tinggi minta Dr. Akmal datang ke Lingi. Dia orang cakap dengan saya, kalau tak datang, kalau dia lalu jabatan ni kita campak sungai tu. Sini ada sejarah ni, Doktor. Ada orang dah kena bahar dengan buaya ni. Dan kita tak mahu sejarah itu berulang. Yang Berhormat Tuan Afnan Nahgiri bin Dato' Haji Taib Azamuddin, Ketua Pemuda PAS Malaysia. Zaman saya tak berasa ucap sebentar ni. Zaman saya dulu dengan KJ, dengan Hishamuddin. Tahun pertama dengan Hishamuddin, tahun kedua dengan KJ. Dan semalam KJ datang. Alhamdulillah, hari ni adik dia saya pula datang. Terima kasih, tanya. Yang Berhormat Datuk Muhammad Hairi bin Muhammad Shah, naik Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Tahniah, baru dipilih menang dengan majoriti yang lebih besar daripada dulu. Saya sudah berjumpa dengan Yang Berhormat Datuk Sumali, Yang Berhormat Datuk Azhar. Semuanya majoriti tinggi-tinggi belaka, tidak ada yang rendah. Jadi inilah sebenarnya yang amat digeruni. Seperti disebut tadi, penyatuan ataupun kerjasama antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional akan memberikan satu kelebihan, satu lonjakan yang cukup baik kepada kita semua. Yang Berusaha Ustaz Hanif bin Jamaluddin, Naib Ketua Pemuda PAS Pusat. Yang Berusaha Saudara Muhammad Hafiz Harifin, Susah Pemuda UMNO Malaysia. Yang Berusaha Saudara Muhammad Fadil bin Makzin, Ketua Pemuda UMNO Negeri Sembilan. Mana dia Fadil? Dah gerak dah? Oh, pedang tangan kocak tu. Kocak. Yang bahagia Muhammad Isyaduddin, Ketua Pemuda PAS Negeri Sembilan. Yang bahagia Saudara Muhammad Solihin Muhammad Taji, Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Yang Berusaha Saudara Khairul Jazimin, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Barisan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, terima kasih kepada semua kerana beri peluang kepada saya untuk berucap di pentas anak muda ini. Walaupun saya dah tak berapa muda, tetapi saya cukup bersemangat dan teruja
melihat begitu ramai yang hadir pada malam ini. Tahniah kepada semua. Sewaktu kita menyanyi lagu Negaraku, lagu Barisan Nasional dan lagu apa tadi? Saya pun tak ingat apa tajuk tadi. Sama-sama berdiri. Saya pandang kiri, saya pandang kanan, dongak. Maknanya apa? Maknanya bukan saya rendah lagi. Maknanya di kanan saya ini mempunyai dua tiang yang turun membantu kita di Lingi ini bagi memastikan Barisan Nasional kekal di Lingi. Ini bukan satu perkara yang mudah. Walaupun dikatakan Lingi ini kukuh kuat Barisan Nasional daripada dulu sehingga sekarang, tetapi yang hadir, yang menyaingi saya adalah bekas Menteri Besar, bekas bos saya di Kerajaan Negeri Sembilan ini. Jadi cabaran ini saya tak mampu untuk pikul seorang diri. Saya tak boleh bekerja seorang diri. Dan saya cukup berterima kasih kerana kita mempunyai jentera yang cukup kuat, yang cukup semangat, yang cukup ingin melihat Barisan Nasional terus kekal. Kita juga ucapkan terima kasih kepada sahabat kita daripada Perikatan Nasional yang sama-sama membantu. Jadi mereka akan bantu kita di Lingi, kita juga akan bantu mereka di Bagan Pinang. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak boleh? Boleh. Kita menang di Lingi? Menang tak menang? Boleh. Bagan Pinang menang tak menang? Menang. Jadi kalau dah dua-dua menang saya berhenti lah. Tapi kita kena ingat, kita di Polisi ni ada 5 dot. Selain Lingi, Bagan Pinang, kita ada Seri Tanjung, dan kita ada Cuah dan juga Lukut. Dan kelima-lima dot ini perlu kita bantu supaya dapat mencipta kemenangan dan kita rampas kembali mana-mana kursi yang kita kalah. InsyaAllah, saya yakin dan percaya tinggal tak beberapa hari lagi, tinggal 5 hari, kita teruskan momentum kerja kita kekalkan pengundi-pengundi hardcore kita, dan kita cari yang pengundi-pengundi atas pagar supaya terus kekal menyokong kita pada 1/8 itu. InsyaAllah, saya yakin dengan usaha-usaha yang kita buat, kita akan menempuh kejayaan pada 1 bulan Ogos nanti. Kepada pengundi-pengundi di Don Lingi, mana pengundi Don Lingi dalam ni? Ramai tak? Ramai dah, semua nyuruh-nyuruh tuan-tuan ni. Saya minta 1/8, tolong pastikan jangan pandang nombor lain, pandang nombor 2 sahaja. Jangan tengok nombor lain, tengok nombor 2 nampak dacing pangkah je. Jangan pening, jangan pening-pening. Ini besok ni lagi 2-3 hari ni macam-macam orang datang. Hantu raya tak mana pun turun. Ini nak kena besar ni. Kan? Macam-macam hantu raya turun. Macam-macam dia bawa, jangan kita berubah pula. Jangan kita pula boleh terlupa bahawa ini adalah kursi yang perlu kita kekalkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, akhir sekali saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Akmal dan juga saya tengok sikit dulu nama YB Afnan kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Kita berikan tepukan yang cukup gembira kepada mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada calon kita Datuk Haji Muhammad Faizal bin Haji Ramli atas ucapan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pastikan pada 1 Ogos nanti kita mengundi calon kita menang di Don Lingi ini. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita mengumpulkan di dalam satu pentas 2 figura politik anak muda yang hebat, yang menjadi bualan ramai anak-anak muda pada hari ini. Oleh itu, saya ingin menjemput terlebih dahulu Yang Berhormat Tuan Afnan Hakimi bin Datuk Haji Taib Azamuddin, Ketua Pemuda PAS Pusat, untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, permudahkan semua urusan dan tugasanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, leraikan segala yang tersimpul, yang terbelit pada lidahku. Yafqahu qawli, mudah-mudahan dapat difahami kata-kataku. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berhormat, adinda saya Datuk Dr. Akmal Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, bersama dengan seluruh staf kepimpinan, naib ketua setiausaha dan ketua penanganan semua yang tidak perlu saya sebutkan nama satu persatu. Juga naib ketua Pemuda PAS Malaysia dan semua rombongan sahabat-sahabat pemuda Perikatan Nasional. Tak dilupakan bakal kita tambahkan semula sebagai yang berhormat Datuk Muhammad Faizal Ramli, calon yang akan menewaskan Menteri Besar Negeri Sembilan di Berlinggi, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak pernah terfikir dalam pemikiran kita, tidak pernah terlintas dalam penglihatan mata kita, tidak pernah kedengaran oleh telinga kita suatu program pentas bersama Pilihan Raya Negeri Sembilan bermula dengan Pilihan Raya Negeri Johor yang akan menggabungkan warna hijau, warna biru sepentas bersama seperti malam ini. Tidak pernah terbayang sebelum daripada ini. Perseteruan yang telah pun begitu lama. Dahulu pernah kita bina jambatan seperti mana jambatan yang ada di belakang kita ini. Kita pernah bina jambatan ini untuk menghubungkan semula kumpulan umat Melayu yang telah pun terpecah dan terpisah. Kemudian ada berlaku beberapa perkara, jambatan itu terhalang. Jambatan masih ada. Hari ini dalam Pilihan Raya Negeri Sembilan, jambatan yang telah sedia terbina, apa jua halangan, apa jua rintangan, akan kita rompoh rintangan itu untuk kita terus menyeberangi titik perpaduan dan penyatuan. Saudara sekalian, ketahuilah ada mata yang dengki melihat penyatuan ini. Ada hati yang hasad, busuk melihat kepada penyatuan dan perpaduan ini. Telinga mereka panas, pedih. Hati mereka berbolak balik. Mereka benci melihat duduknya umat Melayu Islam bersama bersatu di atas satu tekad yang sama. Puluhan tahun mereka merancang, ratusan tahun mereka merancang agenda pecah dan perintah yang dibawa oleh penjajah. Sejak sekian lama agenda ini diteruskan, yang akhirnya mengakibatkan kita walaupun warna kulit yang sama, bahasa yang sama, akidah yang sama, kiblat yang sama, tapi kita tidak dapat duduk bersama kerana mereka menjalankan agenda itu secara halus. Kenapa mereka mau memecah belahkan kita? Kerana mereka tahu di saat umat Melayu Islam terpecah, maka kekuatan kita akan semakin melemah, ikatan kekeluargaan akan semakin longgar dan terlerai. Di saat itulah mereka akan menerobos masuk dan mereka menguasai, yang akhirnya apa yang kita ada semakin hilang daripada kita sedikit demi sedikit tanpa kita sedari. Setuju? Saudara sekalian, kita bukan bercakap soal resis. Kita tidak pernah menghina bangsa lain.
Kita tidak pernah menghina agama lain. Kita tidak pernah menghalau sesiapa yang lain yang sudah sedia berada di sini. Tidak pernah. Pergilah lihat kaum Cina, kaum India, kaum mana-mana yang lain yang pernah duduk bersama dalam masyarakat Melayu. Daripada dulu zaman nenek moyang kita sampai ini semua hidup dengan aman. Tidak ada masalah. Sehinggalah datang agenda-agenda ini yang hanya mau meletakkan orang Melayu Islam ini sebagai pak turut di belakang. Mereka mau duduk di depan. Ini tanah kita, ini bumi kita, ini rumah kita, ini nenek moyang yang kita usahakan dulu. Tidak akan kami gadaikan walau seinci pun kepada kamu yang akan cuba merobohkan benteng ukhuwah dan akidah ini. Kami tidak akan serahkan. Saudara sekalian, apabila berlaku di Johor, Presiden PAS mengeluarkan satu arahan kepada semua ahli-ahli PAS dan pimpinan PAS untuk memberi undi kepada Barisan Nasional. Arahan yang diberi undi BN di kursi yang PN tak bertanding, atau lebih tepat undi BN di kursi yang PAS tidak bertanding. Itu arahannya. PAS, bila Presiden bagi arahan, semua orang tahu PAS ni nama dia Walaun. Saya tengok malam ni bukan setakat PAS Walaun, BN pun dah jadi Walaun ni. Bermula dengan Datuk Dr. Kemal. Ni kawan, rakan yang sejak daripada dia naik ketua pemuda, saya naik ketua pemuda, kami tidak pernah ada apa-apa masalah. Bahkan kami selalu berhubung macam mana nak duduk sepentas, macam mana nak satukan anak muda Melayu Malaysia seperti mana yang berlaku pada malam ini. Alhamdulillah, malam ini dapat duduk bersama. Apabila Presiden PAS memberi arahan untuk undi BN, tuan-tuan saudara sekalian, orang menganggap PAS sebahagiannya musuh-musuh, menganggap PAS tidak cerdik dalam politik. Orang menganggap PAS bodoh kerana pilihan raya bila bertanding bagi arahan untuk menangkan pihak lawan. Apabila menang kerajaan negeri Johor di bawah Barisan Nasional dengan majoriti yang bertambah, salah seorang YP yang ada di sini, barulah orang melihat hikmah arahan tersebut ialah agenda utama kita menyertai pilihan raya di Johor ialah untuk menghalang PH merampas negeri Johor. Apabila kita berhadapan dengan sesuatu benda di hadapan, kita nilai apakah perkara yang lebih besar perjuangan kita itu. Perjuangan yang lebih besar adalah jangan benarkan lagi PH, khususnya DAP, memegang tampuk kuasa kerana negara kita sudah dirosakkan oleh DAP dan Pakatan Harapan selama mereka berkuasa. Orang Melayu Islam tidak boleh benarkan mereka terus berkuasa. Noktahkan mereka dalam pilihan raya pada kali ini. Bismillah. Kejayaan di Johor kebetulan berlaku pula dalam pilihan raya di Negeri Sembilan. Sekali lagi PAS diberi perhatian. Walhal di Johor itu PAS ataupun PN bertanding hanya berapa kursi. PAS sebelah sahaja, tapi hari-hari dihentam PAS. PH, bukan tuan-tuan, PH. Di Negeri Sembilan juga hari-hari dimaki hamun. Yang terbaru dimaki hamun Datuk Seri Sanusi. Yang bertanding, yang banyak kursi BN, yang menyokong BN, PAS dan Perikatan Nasional. Kenapa mereka marah? Kerana mereka tahu kalau bergabung dua parti politik terbesar ini, mereka tidak akan ada tempat lagi dalam tanah Melayu Malaysia yang tercinta ini. Mereka akan terbatal semua agenda yang telah mereka rancang, akan terbantuk, tergagal semua perkara yang mereka rancang.
Tuan-tuan sekalian, mereka merancang untuk tambah kerusi pilihan raya di Parlimen. Mereka merancang untuk buat persempadan baru pilihan raya. Tuan-tuan perhati di kerusi-kerusi yang DAP menang berapa puluh ribu majoriti. Mereka sedar macam mana kuat pun mereka, kerusi mereka sudah sampai setahap itu, sudah syilid. Cara yang boleh dibuat untuk tambah kerusi tanpa perlu bergantung kepada parti-parti lain, mereka mesti tambah melalui kuasa yang mereka ada, tambah kerusi Parlimen melalui persempadan pilihan raya. Untuk tambah kerusi Parlimen mesti memerlukan sokongan 2/3 Parlimen Dewan Rakyat. Baru-baru ini mereka cuba pindah Perlembagaan Malaysia. Alhamdulillah, waktu itu Perikatan Nasional sudah ada persefahaman secara tidak langsung dengan ahli-ahli Parlimen daripada Barisan Nasional. Mereka tak berjaya pindah 2/3. Bahawa ini tak dapat 2/3 di Parlimen. Mesej yang diberi oleh PN kepada kerajaan telah pun sampai. Tuan-tuan sekalian, apa yang cuba hendak kita sampaikan ialah inilah dia makna berpolitik yang patut kita faham. Politik bukan semata-mata tentang kemenangan. Politik bukan semata-mata tentang berapa kerusi kita dapat. Politik bukan semata-mata siapa dapat apa, siapa dapat berapa. Tapi politik ialah tentang kedaulatan. Kedaulatan Islam, kedaulatan Melayu. Kemampuan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, kemampuan menyatu padukan umat bangsa, menyelamatkan negara, meletak tepi kepentingan peribadi. Inilah arti politik yang sebenar yang sedang kita bina sekarang ini. Dan arti politik inilah yang sedang dicuba dipadam oleh Pakatan Harapan. Karena mereka tahu, kalau penyatuan ini terus berlaku dalam Negeri Sembilan, membawa ke Negeri Melaka, negeri yang berhormat Datuk Ketua Pemuda UMNO, akhirnya nanti konsep yang sama, formula yang sama, penyatuan yang sama, kalau kita bawa dalam pilihan raya umum ke-16, kita akan berjaya mengambil alih tanpa kepimpinan Putrajaya. Kuasa Melayu Islam akan berada di situ. Tuan-tuan Presiden, apabila kita bercakap tentang ketuanan, kedaulatan Islam dan Melayu, bukan bermakna kita mengenepikan bangsa lain. Tidak pernah sekalipun kita sebut ucapan sedemikian. Islam mengajar tidak boleh menzalimi bangsa lain. Islam mengajar tidak boleh menzalimi hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan, tidak boleh dibunuh tanpa ada sebarang sebab, apatah lagi nyawa manusia. Apabila kita bercakap tentang kefahaman, inilah politik tentang kefahaman. Politik tidak boleh hanya berdasarkan semangat, karena semangat ada masa naik, ada masa turun. 25 hari bulan semangat naik, tengah bulan semangat turun. Sebab cucuk dekat bank tengok angka tu semangat turun sikit. 25 hari bulan tengok semangat naik. 1 hari bulan kita akan bagi semangat kita naik menjulang, jangan turun-turun lagi, insyaAllah. Maka politik memberi faham ini mesti diteruskan kepada semua, terutamanya anak muda. Kenapa disebut anak muda? Kenapa malam ini pentas pemuda? Kerana lebih separuh, hampir separuh pengundi yang ada ialah pengundi berusia 40 tahun ke bawah. Macam mana cara mereka berfikir? Mereka melihat apa yang viral dalam TikTok, dalam media sosial. Di situ mereka membuat penilaian siapa betul, siapa salah. Anak muda bukan lagi seperti dulu. Anak muda mudah berubah. Yang akan menyebabkan dia tetap pendirian, berprinsip, ialah ilmu dan kefahaman. Inilah tugas kita
selaku ibu ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, akhirnya pertemuan malam ini bukan pertemuan terakhir antara pemuda PAS dengan pemuda UMNO. Pentas malam ini bukan pentas terakhir, tapi inilah titik permulaan sebuah perjalanan yang panjang, yang akhirnya kelak tuan-tuan semua kita akan melihat antara PAS dengan UMNO sudah tidak ada pemisahan, yang ada ialah satu kesatuan. Parti politik ni hanya alat. Sebelum ada PAS, sebelum ada UMNO, sebelum ada parti-parti lain, yang ada lebih awal ialah Allah, yang ada lebih awal ialah akidah, yang ada lebih awal ialah kiblat kita di Kaabah. Itulah titik kesatuan yang tidak boleh dirungkai oleh mana-mana pihak. Parti politik hanya alat. Parti boleh datang dan pergi, parti boleh berubah nama, boleh berubah warna. Ubahlah apa warna sekalipun, kita tetap akan berpegang kepada arahan untuk kesatuan akidah umat Islam Melayu di Malaysia dan di seluruh dunia satu hari nanti, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, yang paling akhir, Murusi Majlis pun tak bagi nota. Ada dia bagi nota. Apa kesannya kalau kita berpecah? Kesannya tuan-tuan tengok, hari ini ada saudara mara kita yang seusia kita, tapi duduk di bawah runtuhan bangunan-bangunan yang telah pun dibom oleh Israel. Kita tengok anak-anak yang sama seusia anak kita yang pergi ke sekolah. Kita pergi ke sekolah, hantar dan ambil, makan, disuapkan nasi. Tapi anak-anak yang ada di sebuah tempat yang bernama Gaza, yang sama seusia anak kita, mereka hanya mengutip sisa-sisa makanan yang ada di atas tanah dan pasir untuk mereka makan. Kenapa tidak ada makanan? Kenapa rumah mereka runtuh? Kenapa rumah mereka roboh? Siapa robohkan? Rejim Israel, Amerika Syarikat, Zionis, Yahudi, laknatullah. Kenapa jadi demikian? Karena tidak ada kesatuan dalam kalangan negara-negara umat Islam. Itu kesan apabila tidak ada penyatuan, dipecah belahkan. Kita kena ambil pengajaran daripada apa yang Allah pamerkan kepada kita. Tanah ini kita nak wariskan kepada anak cucu kita. Tuan-tuan, saya teringat lagu yang disebut tadi oleh calon kita, lagu Negeri Sembilan. Dalam liriknya tadi, kita umpama aur dengan tebing. Kebetulan malam ini kita berada di atas tebing, di sebelah kita itu aur. Tebing dan aur inilah PAS dan UMNO yang tak boleh berpisah. Bermula pada saat ini, jangan lagi kita tiupkan api-api perpisahan, jangan lagi, karena musuh sedang menanti. Dan kita nak bagi tahu kepada musuh Pakatan Harapan, musuh politik kita, 1/8 nanti kamu boleh keluar daripada Wisma Darul Negeri Sembilan itu. Kita akan masuk alih-alih. Kamu sudah tidak boleh memecah belah kami, karena kami sudah ada kekuatan. Undi kita untuk perikatan, undi kita untuk barisan. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Abdul Hakimi bin Datuk Haji Taib Azamuddin, Ketua Pemuda PAS Pusat. Seterusnya, saat yang dinanti-nantikan, individu yang akan berucap selepas ini adalah individu yang paling dibenci oleh Pakatan Harapan. Individu ini seringkali dihentam oleh DAP di dalam media sosial. Oleh itu semua, kita bagi sokongan kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Abdul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Saya inilah masalah saya ini.
Bila kita nak bagi berucap, dia berucap yang terakhir sekali. Lepas tu yang ini cakap Abdul Wahab, ini cakap macam-macam, yang ini tadi dah ceramah sampai Palestin. Kau nak suruh aku cakap apa lagi ni? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil semua ucapan-ucapan sahabat saya ni masuk dalam handset saya. Hari ini tuan-tuan, saya datang ke sini bersama dengan kawan-kawan PAS, datang ke sini bukan nak main-main. Hari ini kita datang dekat sini bukan nak suka-suka saja. Hari ini kita datang kat sini, kita bagi mesej yang sangat jelas. Mesej apa? Mesej bahawa hari ini UMNO dan PAS boleh bersatu. Dan inilah yang dimahukan oleh semua orang Melayu kat tanah air kita. Tuan-tuan, saya kenal Wabi Afnan ni lama. Cukup lama. Sejak saya jadi ketua pergerakan pemuda UMNO. Saya berhubung dengan Wabi Afnan ni secara senyap, ada underground, ada atas langit, ada atas tanah, ada bawah air pun ada, atas motor pun ada. Sebab apa? Sebab saya punya niat satu saja. Niat saya satu saja. Saya nak satukan semula orang-orang Melayu di dalam Malaysia ni. InsyaAllah, amin. Tapi bila saya bercakap tentang nak menyatu padukan orang Melayu kita ini, saya tak pernah sentuh pun hak bangsa lain. Saya tak pernah sentuh pun hak orang Cina. Saya tak pernah sentuh pun hak orang India. Saya tak pernah lawan pun orang Cina. Saya tak pernah lawan orang India. Yang saya lawan adalah DAP. Yang saya lawan sungguh-sungguh adalah Pakatan Harapan. Sebab apa tuan-tuan saya lawan? Sebab apa? Bukan kita tak boleh husnuzon. Saya husnuzon lama. Kita bagi ruang. Kita boleh bekerjasama. Tapi kita gariskan lain dia. Lain dia, kamu jangan sentuh agama kami, kamu jangan sentuh bangsa kami, kamu jangan sentuh raja-raja kami. Kalau kamu sentuh, tak kira kamu kawan atau kamu lawan, kami akan lawan kamu habis-habisan. Sebab itu tuan-tuan, saya konsisten. Saya bagi tahu saya duduk pegang jawatan bukan sebab saya nak UMNO itu menang semata-mata. Bukan sebab saya nak Barisan Nasional itu menang semata-mata. Tapi saya nak bila saya menang, bila kita menang, bukan soal parti saya menang, tetapi soal agama, bangsa dan raja-raja saya menang. Sebab itu saya kekal konsisten. Daripada tahun pertama, masa ketika itu baru duduk dengan Pakatan Harapan, Perhimpunan Agong UMNO, semua jemput, baik puteri, wanita dan juga UMNO pusat jemput. Pakatan Harapan datang duduk dalam Perhimpunan Agong UMNO. Tuan-tuan, fakta tidak pernah menipu. Pergerakan pemuda UMNO tak jemput pada ketika itu. Sebab apa? Kita kekal prinsip. Kamu nak kawan boleh, tapi kamu jangan masuk rumah saya terlebih dahulu. Biar saya kawan kamu, kenal kamu. Kalau kamu sungguh nak kawan dengan saya, baru saya kawan dengan kamu. Kalau kamu main-main nak kawan dengan saya, sorry, tak ada ruang untuk kamu dalam rumah saya. Sebab tu tuan-tuan, bila saya lawan JP, saya lawan sungguh-sungguh. Dia cakap saya apa? Saya cakap saya perkauman. Dia kata saya resis. Dia kata Dr. Akmal ni resis. Apa yang saya buat resis? Cuba bagi tahu saya. Cuba bagi tahu saya hari ini apa yang saya buat resis. Adakah saya pertahankan kalimah Allah yang dicatat dekat stoken tu resis? Tidak. Saya nak tanya tuan-tuan dekat depan saya. Kalimah Allah ni, kalau ada ayat Quran jatuh dekat lantai, kita ambil, kita cium, kita letak tempat paling tinggi, betul atau tidak? Sebab apa? Itu kita menjaga kesucian kalimah Allah tu. Apa perasaan tuan-tuan apabila kalimah Allah yang kita sanjung orang print letak dekat stokin? Apa perasaan tuan-tuan? Jadi saya bawa perasaan tuan-tuan
saya sertakan dengan tindakan saya. Apa yang saya cakap? Saya tak marah orang Cina, saya tak marah orang India. Yang saya marah KK Mat, yang saya minta boykot KK Mat. Tapi apa yang DAP cakap? Apa yang DAP bagi tahu? Oh, ini budak banyak resis oh. Sebab apa? Mau boykot KK Mat. Apa pasal aku tak boleh boykot KK Mat pula? Apa pasal tak boleh boykot KK Mat pula? Akhirnya satu Malaysia boykot KK Mat. Kita tengok bos KK Mat menangis-nangis Melayu untuk tak minta jangan boykot. Betul atau tidak? Sebab tu from that woman, bak kata orang Linggi. Orang Linggi ni international. Nan, kalau kat Linggi ni boleh cakap bahasa Inggeris, no worries. They will understand you, brother. Sebab apa? Sebab itu dia tengok apabila orang kita ini bersatu, apa pun agenda mereka tak boleh jadi. Apa pun mereka nak buat tak boleh lepas. Sebab apa? Sebab kita sama-sama satu hati ketika itu. Jadi bila saya lawan, adakah KK Mat itu Cina? Tidak. Adakah KK Mat itu Melayu? Tidak. Adakah KK Mat itu India? Tidak. KK Mat itu KK Mat lah. Tapi yang cuba membesar-besarkan, yang kata saya resis ni siapa? Siapa? Tak apalah, saya kata kamu nak cakap saya resis, kamu cakap lah. Saya tak peduli. Lepas tu yang kedua, isu bendera. Isu bendera ni tuan-tuan. Bendera ni, bendera negara kita yang kita gantung, yang kita sanjung letak paling tinggi sekali. Sebab apa? Sebab itulah kehormatan kita. Betul atau tidak? Tapi kalau ada orang yang sengaja gantung bendera secara terbalik, kibarkan secara terbalik, minta orang rekod, tuan-tuan rasa dia jaga ke marah tuan-tuan? Tuan-tuan rasa marah tuan-tuan tercabar atau tidak? Yang saya marah ketika itu adalah individu tersebut. Bukan saya marah Cina, bukan saya marah India. Tapi siapa yang terpaling konon-kononnya pejuang ketika itu? DAP cabar saya datang Pulau Pinang. Saya cabar Dr. Akmal datang Pulau Pinang. Kita nak bagi bendera. Saya datang. Jangan cabar orang Melayu. Aku ni pantang kau cabar. Aku datang. Kita datang, dia lari pula. Lepas tu dia bawa pula kita ke mahkamah. Tuan-tuan, kalau bendera tu, bendera yang kita sanjung, dia diperolok-olokkan secara sengaja, maksudnya sikit pun dia tak hormat pada negara kita. Kalau orang tak hormat pada negara kita, perlukah kita hormat pada dia? Perlukah kita hormat pada dia? Sebab tu hari ni, bila lepas Pilihan Raya Johor, ingat lagi tak on beritahu, saya tak nak duduk satu meja dengan DAP, ingat atau tidak? Tapi lepas on keluarkan kenyataan tu, dia kata apa? Oh, ini on lah, banyak resis. Sejak bila DAP ni bangsa? Sejak bila DAP ni bangsa? Sejak bila DAP ni bangsa Cina? DAP ni hanyalah alat boneka parti saja. Sebab tu hari ni saya kata, hari ni Linggi sangat bersejarah. Linggi ini adalah menjadi titik sejarah kepada orang Melayu dalam tanah air kita. Apabila dah lama dah orang Melayu di tingkat bawah ni bagi tahu, satu kelah UMNO dengan PAS ni, satu kelah UMNO dan PAS ni, akhirnya di bumi Linggi ni penyatuan UMNO dan PAS itu terjadi. Tahniah pada orang Linggi. Tuan-tuan, saya nak bagi amaran kepada Pakatan Harapan dan Kerajaan Malaysia. Amaran saya jelas. Kalau saya bercakap, kalau kita nak bercakap tentang bangsa Melayu, kalau kita nak bercakap tentang orang Islam, kalau kita nak bercakap mempertahankan gajah-gajah, kalau itu kamu anggap resis, kalau itu kamu anggap menyalahi undang-undang, maka tangkap saya dan semua orang dekat sini. Setuju atau tidak? Ini amaran saya kepada kerajaan yang ada hari ini. Kalau saya bercakap tentang orang Melayu ini satu kesalahan, dah hilang suara tu.
Kalau tak cukup air sungai kita masuk dia. Buaya dah. Ha. Dia cakap lagi sengaja. Saya nak bagi tahu kepada Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kerajaan, termasuklah menteri DAP yang tak letak jawatan sampai hari ini tu. Saya nak bagi tahu kamu, kalau saya dan kawan-kawan saya bercakap tentang bangsa Melayu, bercakap tentang agama Islam, bercakap tentang mempertahankan raja-raja adalah satu kesalahan, saya rela kena tangkap. Tangkap saya. Tangkaplah saya. Jangan main-main. Sebab apa? Saya nak bagi tahu, yang saya bercakap ini bukan suara Akmal Saleh seorang. Yang saya lontarkan ini adalah suara majoriti orang Melayu dalam tanah air kita ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, itu beza apabila saya menyatakan di tingkat awam, orang Melayu ini kena bersatu. Kalau orang Melayu ini tak bersatu, walaupun kita ini 70%, tetapi kalau kita ditarik-tarikkan kepada kita dalam 4 bahagian, maka walaupun kita ni 70%, bila dipecahkan kita boleh jadi minoriti. Setuju atau tidak? Setuju. Sebab tu hari ni kenapa saya nak beritahu, kalau nak pilih pemimpin, kita kena pilih pemimpin yang berani bawa suara kita, yang berani sanggup mempertahankan hak kita. Yang bukan pemimpin, yang bukanlah kita nak pilih pemimpin yang boneka semata-mata. Kita tak nak pemimpin yang boneka. Kita tak nak pemimpin dia kamu berkuasa, tetapi kamu dikawal oleh orang lain. Kita nak pemimpin yang berani bercakap tentang orang Melayu, yang berani bercakap tentang agama Islam, yang berani bercakap mempertahankan raja-raja kita. Apa jadi dekat Selangor? Tadi sahabat saya beritahu, apabila Tuanku Sultan Selangor titah jangan bela babi dekat kawasan orang Melayu. Tuanku titah jangan bela babi dekat kawasan orang Melayu. Bukan tuanku titah jangan makan babi. Salah ke kalau salah ke? Tuanku titah tu salah ke? Tak salah betul. Sebagai orang Melayu saya nak tanya, bukan orang Melayu lah, sebagai rakyat Malaysia. Kalau Tuanku Sultan titah, selagi tak ikar titah itu tak salah undang-undang, tak salah agama, perlu ke kita akul? Perlu ke kita akul? Wajib kita akul, betul atau tidak? Sebab apa? Sebab kita hormat. Tapi ada pemimpin DAP di Selangor bercakap dalam Dewan seolah-olah nak mencabar titah Tuanku Sultan. Kalau seorang tak apa sih, kalau seorang dia seorang mungkin tak apalah, dia biarlah dia seorang. Tapi ramai pemimpin lain, pemimpin-pemimpin mereka ni yang backup. Apabila titah Tuanku Sultan diperlekikan begitu saja, sampai Tuanku Sultan kena buat kenyataan full stop. Takkan kita nak biarkan raja kita macam ni, tuan-tuan. Sebab apa mereka boleh buat? Sebab mereka tahu bahawa hari ini mereka berkuasa. Sebab apa? Kerana apa mereka berkuasa? Jangan salahkan orang lain. Mereka berkuasa tu disebabkan kesalahan kita berpecah belah. Disebabkan kita berpecah belah, sebab itu kita bagi mereka berkuasa. Maka dilinggi, saya nak minta baik orang PAS, baik orang UMNO, baik orang Wawasan, baik orang Pakatan Harapan, baik orang apa pun partinya, hari ini kita tak mampu untuk berpecah belah. Kita tak mampu untuk berpecah belah. Hari ini Pilihan Raya Negeri Sembilan bukan lagi soal UMNO, bukan lagi soal PAS, bukan lagi soal Perikatan Nasional. Hari ini Pilihan Raya Negeri Sembilan adalah soal orang kita nak bagi tahu kepada kerajaan, kamu kena dengar suara majoriti kaum yang berada dekat dalam ni. Setuju atau tidak? Setuju. Kamu jangan main-main dengan isu yang paling sensitif dalam negara kita ni. Setuju atau tidak? Setuju. Kalau kamu main-main, insya-Allah satu hari bulan ini
orang Negeri Sembilan akan buang kamu daripada kerajaan Negeri Sembilan ini. Tuan-tuan, ini bukan soal UMNO nak menang, PAS nak menang, tak ada lagi dah. Ini soal bagaimana kita nak satu padukan orang kita. Kita nak ini soal bagaimana kita nak menyatu padukan orang Melayu kita. Saya nak tanya tuan-tuan, salah ke kita nak satu padukan bangsa Melayu kita ni? Tak salah. Tak pernah salah pun, sebab saya nak bagi jaminan. Kalau orang Melayu ini bersatu, orang Melayu tak pernah ambil hak orang Cina. Orang Melayu tak pernah ambil hak orang India. Setuju atau tidak? Ini ada kawan kita, Satya, orang India, boleh duduk dengan kita. Kita tak pernah ambil hak dia. Sebab sebelum ni dah ada bukti. Dah ada bukti. Apabila orang Melayu bersatu, kita tak pernah ambil hak orang lain. Kita tak pernah ambil hak lain. Tapi bila mereka berkuasa, UEC pun nak diiktirafkan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak beritahu. Betul, dulu dalam Barisan Nasional memang ada manifesto kita nak iktiraf UEC. Betul, saya tak nafikan. Dalam PAS pun ada ketika dulu. Tapi ada kita buat ke? Adakah kita buat? Kita tak buat. Tapi hari ini mereka tunjukkan kepada semua orang Melayu. Menteri buat kenyataan, saya akan jumpa Perdana Menteri untuk minta kerajaan iktiraf UEC. Ini kepala otak engkau. Bila dia cakap secara terbuka, sakit tak hati kita? Sakit tak hati kita? Lagi sakit UEC hari ini diiktiraf. Tuan-tuan, baru hari tu saya tengok tiba-tiba dengan komen keluarkan IC dia. Dia bagi tahu bahawa dia rupanya warga negara Malaysia. Alhamdulillah. Baru saya tahu dia sebenarnya warga negara Malaysia. Tanyalah dengan komen rupanya warga negara Malaysia. Tapi kalau warga negara Malaysia, perkara pertama, hormatlah sistem pendidikan negara. Hormat sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan negara ni satu aja. Janganlah nak buat tambah UEC pula. Bak nak kempen, nak ambil undi orang, pandai saya warga negara Malaysia bukan pendatang. Tapi bila kamu ada kuasa, kamu cuba nak bawa masuk UEC. Sebab tu saya kata, kita tak boleh percaya dengan orang. Dah lah janji pun dia hancingkan kita. Orang Linggi saya nak tanya, kalau nak masuk daripada Kuala Lumpur, balik dari Kuala Lumpur, nak masuk Linggi, masuk tol mana? Pedas Linggi. Pedas Linggi lah. Dengar kata Pedas Linggi tu dah percuma ya 4 tahun lepas, tidak 3 tahun lepas. Bayar lagi. Tak. PMS bukan orang macam tu. PMS orang yang menunaikan janji. Saya ulang sekali lagi. Nama saya Anwar Ibrahim. Kalau saya cakap, saya tunai. Betul tak dia cakap begitu kan? Dulu masa kempen saya ingat lagi. Masa tu PAS sama dengan orang ni. Masa kempen dia bukan PAS cakap, dia yang cakap. Kalau saya berkuasa, kita akan hapuskan tol ni. Betul atau tidak? Betul. Jadi hapus ke tak hapus? Hapus ke tak hapus? Tak hapus juga? Kena bayar pula. Saya ingat lagi. Ada satu klip saya tengok. Dia kata apa? Saya kalau jadi Perdana Menteri, saya panggil ini TND. Kamu datang minum teh dengan saya. Saya bagi kamu 1 minggu, kamu mesti turunkan ini bil elektrik. Saya nak buat syukur. Alhamdulillah bila PMS dah menang, bil elektrik kita dah murah sekarang, betul atau tidak? Tak. Bukan ke? Bukan ke? Tuan-tuan cuba tengok bil elektrik naik ke tidak? Habis bila PMS naik, kata bil elektrik turun. Tapi kenapa bila PMS naik, bil elektrik pun naik? Maka kita kena bagi tahu, kalau kita turunkan PMS, insyaAllah bil elektrik akan turun nanti. Dulu dia cakap turun Najib,
turun haji, lepas tu insyaAllah turun harga barang. Rupanya bila turun haji, Anwar naik, harga barang lagi naik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya kata, kalau yang dia janji, bukan saya janji, bukan YB Afnan yang janji, dia yang janji nak apostol. PT-PTN ni dah percuma. Ada bayar lagi. Ada bayar lagi ni. Takkanlah. Takkanlah. Sebab yang berjuang PT-PTN tu dah jadi timbalan menteri. Masih bayar lagi ya? Masih. Tak bayar kena saman pula. Allahu Akbar. Wow. Jadi kena kencing ke semua ni ya? Mancing ke semua ni ya? Ada yang nak pilih ke tidak ni? Mana? Nak pilih Pakatan Harapan ke tidak ni? Mana? Nak pilih ke tidak? Mana? Sebab apa? Dia janji pun tak tunai. Hari ni dia tabur lagi janji. Saya nak tanya sekali lagi. Nak tanya sekali lagi. Sebab audition, Linggi dalam audition betul? Ya. Linggi dalam audition betul? Saya nak tanya orang Linggi, orang audition, banyak tak perubahan ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi ahli parlimen audition? Apa ke daun? Sebab saya tengok hari tu ada gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim kutip sampah dekat tepi tu. Takkanlah tak ada perubahan apa-apa. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kurniaan Tuhan lah. Tak ada ke? Tak ada. Tak ada langsung. Saya tak percaya. Saya percaya Anwar Ibrahim, saya tak percaya tuan-tuan. Sebab Anwar Ibrahim tak menang menipu. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tak percaya. Takkan tak ada, betul tak ada. Tak apalah, yang saya pasti masa kat tangan tu ada sampah, itulah sampah yang telah dibuang kat situ. Dan akhirnya dia pun lari daripada audition. Digantikan pula hari ni ahli parlimen audition yang nak bertanding dekat Linggi. Jadi tuan-tuan, dah tahu tak apa nak buat? Satu hari bulan ni dah tahu tak apa nak buat? Tahu atau tidak? Nak undi calon nombor berapa? Calon nombor berapa? Yang itu yang mengundi satu hari bulan. Yang nak mengundi awal, abang-abang polis, abang-abang askar. Saya nak bagi tahu abang-abang polis, abang-abang askar, keluarga-keluarga abang askar, keluarga-keluarga abang polis, selamat mengundi. Selamat mengundi. Abang polis, abang askar, undi itu hak abang polis dan abang askar. Abang polis boleh undi siapa-siapa abang polis nak. Ya. Walaupun kalau ada tekanan ke, ada orang minta kena undi ke, abang polis fikirlah, undi itu hak abang polis. Dan yang paling penting, saya nak beritahu abang polis dan abang askar, kalau abang polis dan abang askar tak undi Perikatan Nasional dan tak undi Barisan Nasional pun tak apa. Sebab apa? Kami tak akan bangangkan abang askar. Sebab kami tahu abang askar kita dah berkorban untuk kita. Abang askar kita duduk dalam hutan ketika kita senang lenang duduk dekat rumah. Abang askar kita ni turun duduk kat sepandan ketika kita sambut raya dengan keluarga kita. Abang askar ni hilang ni masa pun korbankan mata-mata untuk kita senang dekat sini. Tak apa, kami hormat undi abang askar. Sumpah kami tak cakap abang askar bangang, jangan risau. Sumpah, sebab kami hargai abang-abang askar. Abang askar kalau undi Pakatan Harapan pun kami tak cakap pun abang askar bangang. Jangan risau. Tolong jangan risau abang-abang askar. Sebab apa? Ada orang cakap tu fitnah pula. Lepas tu saya kata kalau fitnah, samanlah. Sampai hari ini tak saman. Betul tak? Kalau fitnah, samanlah. Sampai hari ini tak saman. Maksudnya apa, betul atau tidak? Betul. Tuan-tuan yang cakap betul, bukan saya yang cakap. Jadi tuan-tuan, saya minta satu hari bulan ni kita berikan satu mesej yang jelas kepada Pakatan Harapan. Mesej dia bahawa
rakyat sudah tidak mahu kamu menjadi kerajaan lagi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Lepas tu tadi saya cakap dengan Datuk Faizal, belah sana Melaka, tengok bendera kita ni sampai separuh je. Sebab itulah sepadan Negeri Sembilan. Jadi jangan pening-pening kepala. Monang satu hari bulan nanti, bendera ni alih aja belah sana. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Lepas menang di Negeri Melaka tu, insyaAllah bendera tu kekal kat situ. Kita hantar dekat Putrajaya. InsyaAllah kita rampas kembali Putrajaya nanti. Ibu-ibu ayah, adik-adik, dah lama kita mahukan orang Melayu ini bersatu, betul? Dah lama kita mahukan orang Melayu ni duduk semeja, betul? Hari ini dah sampai masanya. Hari ini dah sampai masanya. Maka jangan sia-siakan peluang yang kita ada. Peluang dah dapat. Orang Melayu dah ada ruang dan peluang untuk bersatu. Maka kita tunjukkan kepada mereka kekuatan, kesepaduan. Apabila orang Melayu bersatu, insyaAllah kita akan lawan kamu habis-habisan. Rampas kerajaan Negeri Sembilan ini, insyaAllah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Mau bincang? Mau bincang? Mau sampai? Kira Nan, ni dah habis ni kita mengucap ni. Saya tuan-tuan, saya tak minta banyak. Saya minta biarlah kesepaduan kita ini berterusan sehingga anak cucu kita itu. Jangan gaduh-gaduh lagi. Jangan gaduh-gaduh. Saya nak beritahu orang dia senang. Saya ni tak pernah pun pukul dan juga bantai Rabiah Afnan. Sebab kalau saya tak puas hati, saya mesej terus je. Nan, ni apa masalah ni Nan? Sebab saya tahu kalau dua pemimpin pemuda Melayu bergaduh, teruk kisahnya. Kepentingan saya, kepentingan Rabiah Afnan bukan soal parti nombor 2. Kepentingan kami adalah agama, bangsa dan juga tanah air. Sebab tu hari ini saya percaya dalam di kalangan kita ada orang Pakatan Harapan. Saya tak salahkan tuan-tuan pergi sokong Pakatan Harapan. Tapi kalau nak undi, pastikan undi itu adalah suara kita. Undi itu suara kita. Undi itu suara kita. Maka gunakan ruang dan peluang suara kita itu untuk undi Perikatan Nasional dan Barisan Nasional pada 1 hari bulan ini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Orang yang beri saya nak bagi tahu dekat Sabah, JP kosong. Pakatan Harapan tinggal 1. Dekat Johor, alhamdulillah kita ambil 48, tinggalkan dia 6 saja. 6 tinggal 8 saja. Sebab dah lupa dah Johor. InsyaAllah satu Malaysia ni tengah berharap kepada orang Negeri Sembilan. Orang Melaka berharap, orang Johor berharap, orang Sarawak Sabah berharap, orang Utara berharap, orang Pantai Timur berharap agar keputusan yang sama juga akan berlaku di Negeri Sembilan ini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tinggi undi calon nombor 2. Calon nombor 2. Tonton bangun. Bangun. Lah, tak ada bangun tu dah habis tu. Bangun. Bila saya sebut perikatan, jawab. Barisan. Nan, saya nak beritahu, ni first time saya cakap Perikatan Nasional tau. Boleh bila saya akan sebut Negeri, Monang. Boleh? Okey, boleh? Barisan Nasional. Perikatan Nasional. Negeri, Monang. Cukup kuat. Kamu rekod. Kita nak tunjukkan. Hari ni kita ramai ni. Sampai atas jambatan orang ada. Orang jambatan, bangun sekali. Barisan Nasional. Perikatan Nasional. Negeri, Monang. Abinjang. Abin Sampan. Monang. Calon nombor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul bin Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia atas ucapan sebentar tadi. Baik, pastinya kita ingin satu hari bulan nanti calon kita N32 Linggi Dr. Faizal menang. Kita pastikan Tok Min kekal sebagai mantan Menteri Besar Negeri Sembilan. InsyaAllah. Baik, saya rasa itu sahaja majlis kita pada malam ini. Saya akan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir, kepada yang ini pula sebentar lagi berhati-hati di jalan raya, dan akhir sekali dari sesi bergambar dengan pemimpin-pemimpin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi tumpuan untuk seluruh warga negeri, warga negara kita juga sebab komitmen Tak tidur malam ni. bertanding di kawasan dan tengok Okey. Oh, lama. Banyak yang bekerja Banyak ni muda besar yang pasang ni kan. Terima kasih banyak. Okey. Bersama Okey. Untuk kempen pada malam ni, tolong Dan alright, minta maaf okey Datuk. Untuk kempen pada malam ni gabung antara PAS dan UMNO, bagaimana Datuk lihat? Alhamdulillah hari ini kita tengok sokongan yang sangat luar biasa. Hari ini orang muda kita konvoi tadi daripada Dun Kota hingga ke Dun Linggi yang ambil masa hampir dekat setengah jam. Di tepi-tepi jalan orang menunggu, dan hari ini kita tengok sendiri, bukan saja dekat sini, sampai kat atas jambatan pun penuh. Inilah sebenarnya yang dah lama dinanti-nantikan, terutama oleh orang Melayu dalam tanah air kita. Hari ini penyatuan dua parti ini memberi makna bukanlah kita nak ambil hak mana-mana kaum. Penyatuan dua parti ini adalah untuk hanya kepentingan orang Melayu saja. Bila kita bercakap tentang kepentingan orang Melayu, kita punya prinsip, kita tidak pernah mengambil apa-apa hak orang lain, malah kita menjaganya. Jadi hari ini suara yang telah lama tersimpan oleh orang-orang Melayu, terutama orang Melayu dalam Negeri Sembilan, insya-Allah kita harap dia akan dizahirkan pada 1 hari bulan 8 ini. Insya-Allah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional akan menang menjadi kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional di Negeri Sembilan. Datuk, kan hari ni macam kiranya first launch kan? Kenapa dekat Linggi? Ada apa-apa simbolik ke? Sebab dekat Linggi ni adalah sebab kita dapat sambutan yang permintaan yang tinggi daripada Linggi. Tak ada apa-apa simbolik pun. Sebab lepas ni pun memang kita ada pentas pemuda di Ampangan juga. Jadi kita akan buat yang hari Jumaat ni akan ada pentas pemuda di Ampangan pula. Jadi dia tak ada signifikan apa-apa pun. Tapi memang kita nak buat. Kita boleh buat dekat mana-mana. Ni kan pilihan raya. Datuk, komen sikit mengenai apa ni jawatankuasa yang tubuhkan bersama PAS dan UMNO, gerak kerja anak muda. Bagaimana tu? Alhamdulillah hari ini permulaan yang sangat hebat. Kita bermula program pertama tadi di petang tadi, dan malam ni program yang kedua. Dan selepas ni, ini bukan sekadar program yang berteraskan hanya pimpinan pusat saja. Kita dah buat pengarahan sehingga ke bahagian-bahagian dan ke cawangan-cawangan yang telah digerakkan bersama. Dan kita tengok, kita akan lihat bermula daripada malam ni sehinggalah kepada hari pengundian, insya-Allah gerak kerja itu akan dilihat lebih tersusun dan lebih bersama dengan pemuda PAS dan juga Perikatan Nasional. Perancangan masa hadapan bagaimana Datuk mengenai PAS dan UMNO pemuda terutamanya? Sudah tentu dia tidak boleh hanya berada di Negeri Sembilan. Dia mesti diteruskan bukan saja di Melaka, tapi diteruskan di peringkat Putrajaya, di Persekutuan, dan insya-Allah bukan hanya untuk pilihan raya, tapi insya-Allah sampai ke anak cucu kita, insya-Allah. Tadi kata sama-sama dah lama aturkan pertemuan macam ni kan. Boleh tahu berapa lama? Lama. Daripada kami lahir lagi kami nak lihat. Usaha untuk menyatu padukan ini dah dibuat oleh Menteri Kuliah. Tapi ada banyak benda-benda yang masalah. Jadi kami fikir bila kami diberi tugas masing-masing memimpin dapat UMNO, kami rasa ini laksana yang terbaik. Sebab kami sendiri pun tidak pernah ada apa-apa isu peribadi. Memang daripada awal seperti yang Muhammad Datuk sebut tadi, memang kita selalu berhubung macam mana cara yang untuk kita duduk sepentas bersama. Dan inilah politik baru yang kita nak pamerkan kepada anak muda. Berpolitik berasaskan kepada kefahaman, dan kefahaman itulah asasnya penyatuan. Letak tepi semua kepentingan-kepentingan yang lain. Inilah cara yang kita nak bawa, dan insya-Allah langkah untuk bawa politik baru ke Malaysia ni akan dimulakan oleh pemuda PAS dan pemuda UMNO.
bagi komen sikit mengenai orang kata saranan kepada akar umbi terutamanya kepada pemuda PAS sendiri untuk gabungan seperti ini. Akar umbi sudah mula memahami apabila berlaku di Johor hari itu, mereka sudah mula memahami tujuan asas berpolitik ini adalah untuk mengelakkan mudarat yang paling besar, iaitu pada pandangan kita sekarang ialah PH, DAP. Jadi itu telah pun dipamerkan di Johor. Ahli PAS korbanlah untuk kemenangan. Walaupun yang menang itu BN, tapi kami anggap kemenangan itu kemenangan bersama. Dan perkara yang sama kita teruskan di Negeri Sembilan, dan insyaAllah kita akan teruskan untuk hari ke-16. Minggu last ni meganya tu video ke akan Hari Jumaat. Jumaat di Ampangan. Tadi hari Jumaat di Ampangan. Nanti kita akan maklumkan. Malam ni kami datang sini, UMNO untuk rumah, Ampangan nanti pemuda PAS rumah, UMNO nak datang. mungkin ada sasaran berapa ramai hari ni pun dah 500 lagi kurang kan. Kita akan buat lebih ramai. Ini saya nak bagi tahu, ini adalah program ad hoc sebenarnya. Kita nak tengok. Kita baru meeting hari Jumaat. Baru Jumaat dan hari ni hari Ahad. Maksudnya kita ada tempoh sehari je untuk uruskan. Tapi sambutan sangat luar biasa. Jadi kita harap nanti di Ampangan lebih besar daripada apa yang ada insya-Allah. Thank you Dato'. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Alright, okey. Terima kasih sebab datang Terima kasih datang. Terima kasih. Thank you so much. Jangan PAS dapat coverage TV kau. Okay guys, terima kasih banyak mana yang follow. So ramai yang follow ini, insyaAllah terima kasih. Nanti kita akan buat live lagi. So ini sesi bergambar. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang follow. Tak tidur malam Pakatan Harapan ni. Yang baru tak tidur malam Pakatan Harapan. Mana punya nak siapa? Tak tolong yang tak. Okey, kasih. Amir, selfie dengan Mama Amir, selfie. Ya, Amir, saya nak selfie kejap. Amir, nak. Sini, kapkan jap. Amir, selfie. Mari. Mari banyak. Tangan ke galak tu? Boleh masuk. 1, 2, 3. Lagi sekali. Jalan nombor 2. 2. 2, 1. Okey, saya pula. Mari sini. Saya sini pula. Mari sini. Calon nombor 2. Alright, kita buat video kejap. Kita bagi tahu panas tak apa, tapi jangan koyak. Okey. Ada yang koyak ni. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu panas tak apa, tapi jangan koyak. Alright. Memang koyak habis ni. Koyak. Okey. Baik sambungnya ni. Okay guys, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jumpa dia nanti.